Okey, jujur, berapa ramai kat sini yang dah cuba macam-macam cara nak buang perut buncit korang? Sit up sampai beratus kali, skip makan nasi, pakai bengkung macam-macam, tapi last-last perut still sama juga. Bunyi familiar kan? Hari ni aku nak share rahsia sebenar macam mana nak buang buncit. No shortcut, no gimmick. Yang ni memang proven berkesan kalau korang konsisten. Let's go. Alright guys, welcome back to the new video. Okay, hari ni kita ada topik best. Tapi sebelum tu aku nak korang tekan butang subscribe laju dekat bawah. Sebab tahun ni kita ada goal. Kita nak reach 10k subs, okay? Jom. Alright, sebelum kita go through dengan cara-cara untuk korang buang perut buncit korang, aku nak share ataupun kita bincangkan dulu mitos-mitos yang orang selalu ingat ini adalah cara yang terbaik untuk buang perut buncit. Tahun 2025 ni aku tak tahulah ada lagi orang yang percaya dengan mitos ni. Yang pertama pasal sit up ataupun crunches, exercise perut lah senang cerita. So exercise ni dia akan menguatkan otot-otot kita pada bahagian perut korang ni, tapi dia bukanlah exercise yang boleh menyebabkan perut buncit korang hilang. Ini adalah mitos yang agak besar. So guys, ingat, no such thing as spot reduction. So mitos yang nombor 2 berkenaan dengan skip ataupun cut nasi. Aku rasa kita semua pernah buat benda ni sebab nasi ni adalah makanan ruji kita. Yes, berat korang boleh turun, tapi dia bukanlah entirely correct. Mitos yang nombor 3, magic product. Macam-macam lah dekat pasaran sekarang kan. Pasal detox lah, bengkung lah, apa benda segala, krim lah semua. Itu semua aku boleh katakan bazir duit je lah. So kalau korang percaya lagi mitos-mitos ni, that's why sampai sekarang korang masih lagi sangkut dan perut buncit korang tak hilang-hilang. So dengan mitos-mitos yang kita dah tahu ni, apa rahsia sebenar untuk buang buncit ni? Dia simple je guys. Buncit equals to lemak badan. So kalau kita nak buang perut buncit kita ni, kita kena buang kita punya lemak badan lah. So aku nak share dengan korang rahsia-rahsia sebenar macam mana kita nak buang lemak badan kita. Okay, yang pertama adalah calorie deficit. 4 ke 5 tahun lepas aku ada buat video pasal calorie deficit ni, dan sekarang ni dah makin ramai orang aware pasal calorie deficit ni. Tetapi dekat sini aku nak bagi tahu korang, masih lagi ramai yang tak betul-betul faham pasal kalori. Okey, calorie deficit fair, orang faham kau kena burn lagi banyak daripada kau makan. Orang dah faham type of food ataupun makanan yang mana yang tinggi kalori, yang mana yang rendah kalori. Kau kena make sure fit dengan kau punya daily calorie intake. Okey, tu settle. Tapi pasal calorie burn ni aku perasan masih ramai lagi yang kurang faham. So, apa benda yang kurang faham dia? Korang kena search berkenaan TDEE. Orang ingat calorie burn, dia tengok jam dia, oh hari ni aku burn 400 kalori. Lepas tu dia ingat, oh okey lah, aku punya defisit, aku punya intake aku bla 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 bla, dapatlah defisit aku semua. Tapi sebenarnya kau punya calorie burn tu more than that, bukan exercise sahaja. Kalau aku nak sembang pasal benda ni dekat video ni dah akan jadi panjang. Apa yang aku boleh concludekan, calorie burn ni bukan sekadar yang kau burn kat dalam kau punya exercise sahaja. It's more than that. Point nombor 2, strength training. Okey, pasal strength training ni, dia punya topik dia agak interesting sebab ramai orang rasa nak buang buncit kan, dia orang cakap saya nak buang perut je, saya tak nak pun buat gym, otot-otot ni apa semua. Tapi inilah rahsia dia geng, ramai orang tak tahu. Sebab itulah korang struggle untuk buang perut buncit korang ataupun struggle nak buang lemak badan korang. So apa kaitan strength training ni dengan buang lemak badan dan juga perut buncit? Senang cerita, bila kita pergi gym, kita buat strength training, korang tengah bina otot korang. So otot ni dia akan menyebabkan badan korang burn more calorie at rest. Okay, tadi kita dah sembang pasal calorie deficit kan. So bila kita ada otot yang banyak, metabolism kita akan tinggi, dan bila metabolism tinggi, badan kita senang cerita burn more calorie lah, walaupun kita tak buat apa-apa. So dekat sini dia akan benefit untuk korang make sure calorie burn korang dalam sehari tu agak tinggi compare tu kalau korang tak ada otot yang banyak. Bukan itu saja, orang yang tak ada otot banyak ni biasanya dia akan start sakit-sakit sendi, sakit-sakit badan, rasa badan lemah. So strength training ni aku bukan nak cakap ibu lah, tapi dia agak penting. Dia punya benefit dia bukan sahaja pasal calorie burn, tapi overall health korang. Kita tak payah cerita lah pasal hormon dan sebagainya. Ini adalah benda yang common, yang orang rasa tak penting, tapi sebenarnya dia sangat-sangat penting. Alright, point yang ketiga, cardio.
Okey, untuk cardio ni kita boleh bercerita pasal kebaikan dia untuk jantung korang dan sebagainya. Aku dah buat dah video pasal benda ni dan korang boleh tengok balik. Masa aku training dekat track, aku ada borak pasal kebaikan cardio ni untuk jantung kita. Tapi hari ni untuk video ni aku nak bagi korang soalan bocor terus. Cardio yang terbaik untuk orang yang nak buang buncit ataupun nak buang lemak badan adalah walking, berjalan. Aku boleh borak dengan korang pasal kenapa walking ni bagus dalam topik energy system, ATP, CP, phosphagen, lactic acid dan sebagainya. Video ni akan jadi panjang lebar, tapi aku just nak bagi tahu dekat korang, walking adalah exercise yang terbaik untuk korang buang lemak badan. Kenapa? Walking ni dia pakai energy system yang menggunakan lemak badan sebagai fuel untuk bagi tenaga lah bila korang menjalankan aktiviti tersebut. Kalau korang jogging ataupun running, dia tak akan menggunakan lemak badan yang banyak sangat untuk dijadikan tenaga untuk fuel korang punya exercise. Dia akan menggunakan tetapi tak terlalu banyak compare dengan korang buat brisk walk dengan duration yang cukup. Duration pun penting juga. Kalau korang walk sekadar seminit 2 minit tak jadilah geng. Minimum aku boleh cakap 15 ke 20 minit. Kalau korang boleh buat lagi banyak, lagi bagus. So walking ni sebenarnya dia memang rahsia guys, sebab dia underrated. Oh, aku nak kurus lah, aku nak buang perut buncit lah. Tengok IG semua geng-geng running, buat exercise tu, exercise ni. So kau pun rasa macam aku kena buat lah semua benda ni. Walking ni macam senang sangat lah, macam tak burn kalori lah. Oh, tengok Apple Watch tak burn kalori sangat, tapi sebenarnya walking ni dia adalah rahsia dia. Itulah sebab tu topik video ni adalah rahsia, sebab ramai orang ingat kau kena buat something yang laju, yang penat, yang mencabar, yang betul-betul berpeluh baru korang boleh buang lemak badan korang. Tapi korang try walking minimum 8 ke 10 ribu sehari, korang akan start nampak result. Yang keempat, tidur. So bab tidur ni korang jangan ambil mudah, jangan main-main, sebab tidur ni penting guys. Kenapa dia penting? Apa kaitan tidur ni dengan nak buang perut buncit kan? Kita ingat kau ni tidur banyak sebab tu lah perut buncit, tapi sebenarnya tidur ni penting untuk balancekan balik kita punya hormon-hormon badan. Bila kau berada dalam caloric deficit, bila kau dah start strength training, bila kau dah aktif berjalan dan sebagainya, tapi korang tak cukup tidur, aku boleh cakap korang punya step 1, 2, 3 tadi dia boleh jadi kacau, jadi slow lah. Kau perlukan rehat, kau perlukan masa untuk regulate balik hormon-hormon kau ni, resetkan badan korang. So minimum 7 jam, try untuk cukupkan at least 7 jam. 6 jam tu dia ada orang cakap aku 6 jam okey cukup, tapi dia ngam-ngam sangat bagi aku. Right, nombor 5, stress level. So kita bercerita, aku ada mention pasal hormon tadi kan. Salah satu benda yang kita kena kawal juga adalah kita punya stress level. Sebab kalau badan korang ni sentiasa berada dalam keadaan stres, badan korang akan berada di dalam mode reserve, mode fight or flight. Badan korang akan susah untuk bakar lemak ataupun build muscle. Dia cuba untuk kekalkan condition dia. Dia ingat korang dalam keadaan bahaya. So kalau badan dalam keadaan bahaya, simpan dulu lemak. Mungkin kita akan pakai. Kau makan sikit je, dia akan simpan. Kau makan lebih sikit je, dia akan simpan. Sebab dia ingat badan kau akan ada bahaya something. So stress level ni bagi aku bukanlah seorang yang pakar dalam mental health dan sebagainya, tetapi apa yang aku boleh bagi tahu dekat korang, try to manage as much as possible yang korang boleh. Dan bila kita nak borak pasal stres ni, kita tengok balik topik nombor 2, nombor 3 tadi pasal exercise, strength training, walking. Benda-benda tu pun membantu untuk korang release korang punya stres. Korang ada outlet. So korang nampak dia punya tips kita ni, dia sebenarnya dia relate with each other. Bila tidur tak cukup, dia akan jadi stres. Bila tidur tak cukup, next day korang barai, korang stres, korang tak boleh nak buat strength training, korang tak boleh nak perform dekat korang punya walking punya session. Lepas tu korang stress eating, dah tak dapat caloric deficit. Nampak? Dia relate semua benda ni. So that's why kalau boleh kawal stres korang as much as possible. Okay, so berdasarkan 5 topik tadi, aku nak share dengan korang action plan yang korang boleh start. Nombor 1 tadi kita ada cerita pasal caloric deficit. Apa benda yang korang kena buat? Simple je. Korang start dengan kawal portion korang. Okay? Untuk make sure portion korang tu tak terlalu banyak, tak melebihi apa yang korang perlukan. Senang cerita, aku rasa benda ni common lah. Kau boleh tahu badan kau ni bila kau makan banyak, dan kau boleh tahu kau makan sikit. Macam aku sendiri personally, kalau aku malas nak kira kalori, aku ikut rasa macam tak berapa kenyang lah. Maksudnya aku makan cukup-cukup. Yang kedua tadi adalah strength training. So nak buat apa? Nak pergi gym
gym ke? Tak payah pergi gym. Korang boleh start dengan kat rumah je guys. Korang boleh buat exercise yang simple-simple macam squat, push up. So any exercise boleh, tak ada masalah. Tapi korang kena make sure exercise yang ada resistance. So dia build korang punya muscle. 20 minit, 30 minit sehari pun dah cukup. Yang ketiga adalah cardio, which is berjalan. So macam aku cakap tadi, 8 ke 10,000 steps satu hari cukup. Tu je soalan bocor. Korang try buat dulu dan korang akan tahu benda ni adalah rahsia besar. Yang keempat dan kelima, kita sembang tadi pasal tidur dan juga stres. Simple je. Tidur make sure cukup least 7 jam. Stres try to kawal, sebab kalau korang tak kawal dia akan effect semua benda yang kita borak tadi. Alright, so untuk recap balik apa benda yang kita borak ni adalah, kalau korang nak buang perut buncit korang ni, dia bukanlah berkenaan dengan diet yang magic, yang pelik-pelik, produk-produk yang macam-macam kat luar sana, tapi dia adalah gabungan semua benda yang kita borakkan tadi, berkenaan dengan pemakanan korang kena jaga, korang punya aktiviti, exercise, tidur korang, stress level, semua benda ni kena berada dalam keadaan optimum. Korang tak boleh choose. Tapi untuk recap ni, aku ada satu bonus point aku nak bagi dekat korang. Bonus yang nombor 6, iaitu sabar. So ramai orang, dia dah buat dah semua benda ni, dia dah boleh ajar lah orang lain pasal benda ni, tapi dia tak ada sabar. Korang kena faham satu benda yang aku nak bagi korang satu hard truth lah. Korang dah buncit tu 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, tapi korang nak buang buncit tu dalam masa 3 bulan. Logik tak? Tapi aku faham, as a coach aku tahu benda ni bukan mudah. Sebab tu tak ramai orang yang boleh buat benda ni guys. So that's why dalam kepayahan korang untuk make sure semua benda ni dalam keadaan optimum, korang juga make sure kena sabar, sebab dia ambil masa. Alright guys, itu sahaja rahsia untuk buang perut buncit. Simple, practical dan korang boleh start right away. So jangan lupa subscribe, like and comment kalau korang ada any struggle yang korang tengah hadapi sekarang, ataupun yang dah berjaya, yang dah buat dah semua benda yang aku cakap tadi dan berjaya. Korang share juga journey korang so that kita boleh support each other, naikkan semangat semua orang. Dan kalau korang rasa video ni membantu dan bagi manfaat dekat korang, share video ni dekat member korang yang tengah struggle nak buang perut buncit ni. Alright guys, itu sahaja video untuk kali ni. I'll see you on the next one. Stay safe and stay awesome. Ciao.